pancake tu. Tapi bila dia masuk drink tu dia akan rasa kan. Agak Tata nak try matcha flavor baru. Tu, Tata ambil, Tata try Kasumi pistachio. Tata tak pernah cuba pistachio. Kita try. Kita dah puas dah cari kat kafe-kafe. Kita keluar pula. Cari dekat booth-booth pula sekarang. Sebab tu Kasumi tu dia paling murah. Ya, Kasumi paling murah. Sebab dia culinary kan. Tapi kita orang pasti mungkin nak fokus ceremonial dia kot. Ya. Kita orang nak Cabashira punya powder kat depan. Betul. Dia actually itu baru dia punya rasa yang sebenar. Kita orang Kasumi ni pun memang flavor Kalau minum yang latte biasa sebab dah suka Myanmar. So tak ada dah powder lain yang boleh. Faham. Dah pernah. Kalau sedap warna nanti boleh. InsyaAllah. Itulah jadi pula. Tengok. Kakak belum ambil lagi, dia dah bawa lari dah. Saya nak minum Tolong. teduh sikit. Sini. Betul lah, tak kau ni punya masalah. Kakak dah dapat dah flavor baru. Jom kita try pistachio baru. Producer matcha pistachio. Kita cuba. Oh, panasnya. Sorry. Sedap. Tapi I masih lagi rasa matcha dia menguasai pistachio itu. I boleh rasa pistachio dia di hujung-hujung. Sedap. Much better. Korang gigih Tata datang cari, okey? Finally Tata jumpa. Lepas berbeluh peti semua ni. Jom kita order. Nampak dia ada burnt cheesecake mochi. Dengan dia punya mochi-mochi yang gemuk ni. Mochi ASL. Satu RM4. RM4 tu kakak order yang itu. Kenapa? Coklat satu, strawberry satu. Coklat dua lah, strawberry dua. Kakak punya dia. Ada orang nak matcha. Wah, matcha. Dia ada matcha, dia ada Oreo, mango. So dekat sini ada siapa nak. Mari datang. Korang tengok. Tak beli lagi satu. Sebab sedap tak beli. Tak recommend. Kata recommend. Okay. Kata ambil lagi satu. Jom kita try yang ini pula. Let's. Lagi satu sebab dia sedap. Tapi diorang ni tak ada kedai ya. Sorry. Kata promote diorang. Korang ikutlah dia punya IG. Di mana diorang buka. Korang akan dapat rasa. Yang ini Tata ambil yang lain pula. Ini yang cloud punya. Strawberry matcha. Sorry. Oh God, this is so good. Kalau yang tadi Tata cakap sedap kan? Yang ini lagi double sedap. Tata dah sampai rumah kat parking. Jom kita
try kita punya mochi. Tengok, minggu ni Tatak memang merarayau mencari mochi saja. Tatak cari mochi dan juga cari, kebetulan kat sini Tatak nampak iklan diorang ada jual mochi cheesecake. Cheesecake mochi cheesecake. Macam ni. Satu ni RM4. Ini beri semaca. Ada orang nak maca. Suddenly ada orang dah macam maca is my life katanya. Tahulah. Tada! See? Ini adalah mochi cheesecake atau cheesecake mochi. Ini. Lepas tu Tatak ambil dia punya mochi juga. Mochi yang dia buat. Jom kita try dia punya mochi dulu. Dia bagi sudu. Adakah mochi cheesecake itu terlalu lembut? Tak pasti. Tada! Jom buka. Sorry lah, yang ni tak ambil gambar. Tatak minggu ni memang misi tada! Gemuk you all. Nama dia, ini Tatak beli kat mana tau? Dekat SCCC Mall. Diorang ada buka booth jual kabut sale. So nama dia punya namanya adalah Moshi Mochi. Moshi Mochi. Moshi Mochi. Moshi Mochi. Moshi Mochi. Aku ingat tak? Mochi Mochi. Moshi Mochi. Time ni lah aku nak ni lah. Time ni nak ambil gambar. Teng. Nampak tak? Tak rasa macam terang Mari kita try. Alah. Tak tahu. Mesti cahaya nur menutupi. Nampak kan? Tak estetik langsung ambil gambar. Salah. Ni organik. Estetik. Mak sini. Orang ambil dulu. Nanti bagi kita tak ambil gambar dulu. Itulah masalahnya. Tolong. Organik. Saya baik tak? Alas lah. Tapi dia tak baik. Yang kita makan. Ya, tolong. Blueberry. Oh, betul lah. Sudah kamera orang tak lawa lah. Ibu. Okay. Jom kita try. Yang ini mango. Tatak ambil mango. Tatak ambil blueberry. Tatak ambil strawberry. Dan dia punya mochi strawberry. Tapi dalam dia coklat. Jadi kita try. Favorite Tatak adalah mango. Jadi kita try mango dulu. Silalah cuba. Orang tu nak cuba dia punya matcha. Tatak akan cuba mango. Oh, Tatak rasa dia ni lagi semalam Tatak beli RM3.5. Yang hari ni RM4 sebab dia ni lebih besar. Yang semalam punya tu biasa saja. Jadi kita tengok yang hari ni punya adakah biasa ataupun dia luar biasa. 2 minggu ni Tatak memburu mereka ini. Sekejap. Duduk sini dulu. Tadang. So dia ada tak ada tisu ni sekarang. Dalam tak ada tisu kan? Tisu ni lah. Nak juga buat ni dalam kereta. Aduh. Dia kata dalam dia ada custard. Semalam Tatak makan tu dia krim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom bila tekan dia naik sendiri. Tu namanya tak diabetes. Okay, dalam dia custard. Semalam dalam dia krim. Dia tak ada krim. Dia custard. Dia custard dan ada mango juga. Unik. Not bad. Cuma ni matcha dalam dia. Ada krim
Boleh mana tu? Tak nak? Dalam dia ada tutup pula. Matcha, dalam dia ada krim. Dia hilau. Sekejap. Kau tengoklah, nak buat kat tengah alam ni. Kau tengok nak cari tempat. Kau tengoklah nak cari tempat yang sesuai. Enak kat depan ni boleh letak sebenarnya. Adakah kau tengoklah, serbuk mochi tu penuh dekat tak punya kamera ni. Tak apalah. Okay, sambung. Tak dah habis tadi makanan itu. Jom kita try. Masih baik tak bumbung. Kita tak cakap mochi dia dia besar. Tapi untuk tatak dia biasa je. Sebab dia tak ada krim. Dia tak macam tu ada krim. Dia tak macam mochi favourite tatak. Jom tatak try lagi satu yang tak nak. Sebab dia memang cakap tadi yang custard tu dia yang mangga tu ada custard. Jadi tatak tak tahu. Kita kata ada jam strawberry, ada coklat. Jom kita try yang blueberry ni. Blueberry. Dia ada krim tapi krim tak banyak. Yang semalam punya lagi banyak dia punya krim. Dan dia pakai jam raspberry jam blueberry. Tengok. Untuk tatak dia okey-okey je lah. Dia tak boleh menandingi favourite tatak punya mochi. Jom kita try dia punya kek. Nah, kita try ni. Blueberry. Jadi, kita ada satu kek. Saya tak pasti kek dia macam mana. Tada! Dan dia bagi satu sos coklat. Ini dia punya mochi cheesecake. Jom kita try ya. Mari kita cuba. Tolong cabutkan ni. Dah ready. Orang tu dah ready nak lari dah. Ini adalah dia punya chocolate sauce. Chocolate sauce dia a bit cair. Mari kita tuang. Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak? Tak nampak? Nampak? Tak nampak? Mari. Moment of truth. Teng. Dahaga, jom kita masuk dalam minum. Kena minum air kosong ni. Air mineral. Kau tengoklah. Punya banyaknya tatak meminum matcha ni. Coffee bean pun. Saya baik tak FOMO. Kalau tak, tu emo. Tu emo nah. Ini pun coffee bean. Coklat. Tapi coklat dia ni green bean. Coklat dia rasa biasa je. Ya. Ya. Coffee bean ni Mr. Bean. Saya tak rasa burnt cheesecake dia. Burnt cheesecake dah mochi. Which one man? Mochi burnt cheesecake. Aduh, nama pun cheesecake mochi. Cakap macam tu. Okay. Boleh lah, dah rasa. Mochi dia agak tebal. Mochi dia agak tebal. Lepas tu dia punya cheesecake ni, cheesecake dia macam manis. Lepas tu dia sepatutnya tekstur dia macam OG burnt cheesecake tu tau. Dia kena lembut dan goyang-goyang kat tengah-tengah dia.
Mana tak ada isi Habis ke? ni cheesecake dia manis. Manis satu. Cheesecake dia manis satu. Lepas tu dia punya texture dia keras. Dia tak lembut macam tu. Dia ni bukan tak punya forte lah ni. Ada lagi sebentar. Okey lah untuk actually tak ada rasa tu je lah. Tapi tetap kena cari tempat yang cu rasa. Cheesecake dia memang bukan forte kita. Boleh lah. Coklat dia tak suka. Mochi dia out of what? 3. 3, yes. Saya tak boleh bagi 3. Kalau tak rasa ada wow factor apa. Dia macam tak rasa dia macam biasa je. Dia tak ada wow factor. Tapi kalau tekak manusia ni kan berbeza-beza. So kalau korang nak cuba, korang boleh pergi dekat Mochi dekat Kabut Parking SSCC Mall Shah Alam. Korang cari je dekat dalam tu. Diorang ada banyak. Diorang start, actually diorang pukul 1 tu dah ada. Tapi diorang ni dia memang buka petang. So korang kena pergi pukul 4 ke atas. Baru akan jumpa diorang ni. Ataupun yang lain-lain tu adalah jual baju lah, jual apa lah. Itu better lah. Tata punya advice kalau korang nak pergi, complete dia punya pasar tu ada, korang datang pukul 4 ke atas. Begitu. So untuk Tata semua ni Mochi Tata boleh bagi 3. Yang ini memang Tata untuk Mochi ni Tata boleh bagi 2 je. Okay lah. Yang penting kita dah rasa kan. Okay. So jumpa korang lagi nanti dekat next video bersama atau di mana dia tak pasti lagi. Okay lah. Jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye bye.